Air tolak, tarik je. Tengok yang pertama. Ada tak asin yang pertama? Hai. Oh, ada seekor kan? Ada seekor. Padu. Tengok. Padu kan? Hitam. Ada seekor. Ada seekor lah. Rezeki lah. Ada seekor. Air malam tadi. Selamat pagi dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi lah geng di Jamal Hunter Channel geng. Pagi ni kita turun ke spot aloe bakau lah. Kita nak melihat hasil bento geng yang dipasang petang semalam. Semalam petang dalam pukul 7 kita pasang ke sini. Tapi kita tak merekod lah. Merekodnya pemasangan kita tak rekod. Kita terus ke hasil sajalah. Air pun dah ni dah nak surut geng. Dah penuh lah. Air kecil geng. Air dah kecil. Tak tahulah ada tak rezekinya. Dipasang aloe ni kita nak pasang kat dalam bakau pun air tak besar. Kita terpaksa memasang di aloe ni lah. Kita tengok ada umpan ikan malung yang kita rawai ada seekor. Dan ada gelama sikit. Kita pasang lah. Jom kita tengok hasilnya geng. Ada tak hasilnya. Yang pertama di sini kita pasang dalam 14 bento sahaja geng. Kita semua pasang kat aloe ni. Tengok ada tak hasilnya geng. Okey, jom kita bergerak ke sana geng. Yang pertama ada 14 bento. Kita jalan kaki untuk dalam je. Motor pun tak boleh masuk geng. Kita start di sini lah. Ini bawa ke sana. Aloe pun air tak tinggi lagi. Tengok dia pada sini je. Betul jalan ni. Air tolak tarik je. Tengok yang pertama. Ada tak hasilnya geng? Yang pertama. Oh, ada seekor geng. Ada seekor. Padu. Tengok. Padu geng. Ketam padu. Syukur dah. Ada. Yang pertama dah ada. Tengok. Padu ni merah ni geng. Saiz yang agak padu. Jom kita bawa sana je. Seekor geng. Padu. Jantan ni. Rasanya jantan ni. Seekor. Yang pertama dah ada. Tengok yang kedua ni. Kita jalan kaki je. Dapat hasil yang pertama. Kita ni. Yang satu ni kita menggunakan umpan ikan gelama. Gelama yang dalam perut ikan malung. Kita tengok pasang sekali lah. Ni yang kedua. Yang kedua ada tak hasilnya? Ting. Oi, tak ada. Yang kedua kosong. Kosong. Ini tak ni dulu lah. Tak lepas hasilnya geng. Tak keluar lagi. Kat sini dulu lah. Tak pun biar je ni dulu. Kita tengok sana dulu. Ataupun ikat dulu geng. Sini tak lepas tu. Tak ada. Ni je. Tak lepas lah sini. Okey, mudahan jangan lepas lah. Okey, kita menuju di depan sana pula. Yang kedua. Tepi ni ada. Tepi ni ada. Ni tak tahu lah. Air tak sampai lagi kat sini geng. Ni. Air tak sampai ni geng. Alah. Masuk ke? Ni tak ada masuk ni geng. Air dah tak sampai. Tak ada. Kosong. Air dah tak sampai geng. Kita pasang kat sini. Ingat kan air sampai lagi. Di aloe ni atas ni. Tak ada. Tak sampai lagi dah. Tak ada. Air ni dah tak sampai. Air tak sampai geng. Ni
Di sini. Di sini. Ada. Tak ada. Tak ada, geng. Tempat pun tak ada. Oh, tak sampai air ni. Ingat air sampai ni. Rupanya tak sampai. Kita ada pasang sini pun pasang juga ni. Kalau dah tak sampai, habis lah. Ini. Ini kita ada pasang. Tak sampai, geng. Ikan apa? Ikan tu je ada. Ketam tak ada. Umpan habis. Umpan habis. Biawak ke? Rasanya biawak dah usik ni, geng. Kata pakul yang ganti. Tak ada. So, sebab air sebelah ni, air dah tak masuk, tak sampai lagi. Dah tak sampai airnya. Disangkakan sampai, ternyatanya tak sampai. Tapi hasil yang pertama dah ada. Tak ada juga. Kecil. Comel betul ni. Baby ketam. Baby ketam yang ada. Baby ketam lepas. Baby betul ni. Biar dia besar dulu. Tak ada. Jom. Air dah tak sampai. Dah tak sampai nampaknya. Risiko biawak lah ni, geng. Ini dah risiko biawak. Air dah tak sampai. Tak ada juga. Tak ada. Risiko biawak. Ni pun tidak ada. Kosong. Kosong. Air dah tak sampai. Kosong, tak ada. Sampai air. Habis umpan. Banyak. Memerang dah habis. Memerang biawak dah makan. Sebab air tak masuk kan. Ingatkan air masuk. Rupanya tak masuk air. Dah tak sampai masuk ke alo ni. Tak ada. Tak ada. Kosong. Banyak yang kosong. Tak ada. Air tak masuk lagi ni.
Dia tak besar. Ikan terpakul yang masuk. Terpakul. Ikan terpakul yang masuk, geng. Itu pun tak tahulah. Macam ada kocakan air bergegar di bawah. Ada ketam ke guys tu? Ada seekor. Ada seekor lah, rezeki lah. Ada seekor. Air malam tadi ni. Ada seekor. Besar jugalah. Dapatlah rezeki walaupun tak banyak. Ada 2 ekor. Lagi satu lagi. Ni ikan terpakul. Lepas. Air dah tak sampai, geng. Tak apalah. Dapatlah rezeki 2 ekor. Lagi satu kat tepi kan. Tengok. Sekejap. Kita kemas-kemas ni dulu, geng. Ni yang terakhir lah. Sini satu. Sebelah sini air tak masuk. Habis umpan. Bagi usik dengan biawak, habis lah. Umpan ni dah habis, geng. Kosong. Biawak dah tarik umpan kita. Habis lah. Okay. Sebab air kering kan. Okay, geng. Aduh. Okey, geng. Kita pun dah siap lah angkat bubu, geng. Nampaknya air di batu ni tak tinggi, tak besar lah. Ini pun tak penuh sampai ujung sana, geng. Tak penuh. Ternyata kita pasang bubu 14 bubu pintu. Ternyata ada 2 je ada isi lah. Yang lain ada yang usik biawak dan ada yang tak terusik dengan ketam. Air tak masuk lah. Dia paparas tu je. Ingatkan air ada tinggi macam ni lah dekat sana. Tapi ternyata sampai ke ujung sana dia tak sampai lagi. Tapi bersyukur lah. Ada jugalah manis-manis, geng. Kita dah angkat semua, geng. Inilah kita pakai umpan ikan malung yang kita pasang rawai. Inilah hasilnya, geng. Hasilnya ada 2 ekor lah. Ini betina. Betina. Dan ini penjantan. Sepasang lah. Adalah 2 ekor je, geng, hasil ni. Hasil kali ni 2 ekor je lah. Kita nak ikat, geng. Nak ikat. Ini betina dan 1 jantan. Syukur lah. Ada jugalah untuk dia buat manis-manis, buat rasa-rasa ada lagi. Okey, berpeluh kita, geng. Kita bergerak ada jalan bawa ke sini. Bersyukurlah ada jugalah. Okey, kita nak ikat ni dulu, jom. Okey, kita nak ikat si ketam ni 2 ekor ni. Tak banyak. 2 ekor. Tapi saiz padu lah. Ada jugalah. Tak kecil. Dia saiz sedang-sedang besar. Memang boleh lah. Dia buat rasa-rasa. Lepas lah buat sup ketam, geng. Tali panjang sangat ni. Kita buat 2 je lah. Bahagian 2 tali ni tebal sangat. Ya. Ikat dia. Ikat si ketam. Tengok ni belangkas dengan sana 1 ekor belangkas juga. Sama lah. Ni ikan gelama yang dalam perut si ketam ni, geng. Si ikan malung. Hai. Oi. Marah dia. Oi. Cepet kita sekarang. Tengok, geng. Kuat betulin. Lepas.
Oi. Ingatlah besi pun nak dikuritkan ke. Ya. Ada jugalah manis-manis. Tu dibuat rasa-rasa adalah. Keras dia geng, kuat, bertenaga dia. Boleh pula dia nak ikat dia pula dia sambut situ. Tipis sangat lah. Tali kita pun potong-potong tadi. Putus. Putus pula tali. Oh, kat satu. Dah tipis sangat. Si ketam. Ni si ekor. Berarti ni dah cabut dah dia punya sayap. So, keluar. Tak nak keluar dia ke? Tak ada rahap dia. Bettino. Susah pula nak kerja ni. Nak kerjakan dia ni. Dikit-dikit kat situ pula. Masuk. Terus. Silap tak boleh ni geng. Silap memang dia capit habis. Ketam ni dia ganas sikit. Dia tak macam ketam apa? Tak ketam biru. Adalah 2 ekor. Adalah 2 ekor. Ini kita ikat lagi lah. Terlalu tipis. 2 ekor lah sini geng. Ni jantan, ni betina. Okey, jom. Kita balik lah. Kemas. Okey, jom.